Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan celik minda bagi tajuk tambah nombor bulat. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 27. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1E. Kira hasil tambah. Kita akan buat soalan E. Kita lihat satu Roman 4.28 juta tambah 3.1/5 juta. Jadi untuk soalan ini terdapat dua sebutan juta yang berbeza. Yang pertama perpuluhan juta, yang kedua pecahan juta. Jadi cikgu cadangkan kedua-duanya sebutan perpuluhan juta dan juga pecahan juta kita tukarkan kepada nombor bulat. Jadi setiap pecahan dan juga perpuluhan juta nak ditukarkan kepada nombor bulat, kita kena darab dengan 1 juta. Jadi kita lihat yang pertama 4.28 juta, kita akan darabkan dengan 1 juta. Jadi kita buat 4.28, kita darab 1 juta. Okey, untuk mendarab kaedah cepat, sebab dia darab 1 juta, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi soalan ini ada titik perpuluhan, maka kita gerakkan berdasarkan bilangan sifar sebanyak ke kanan. Dia ada 6 sifar, jadi kita akan gerak 6 kali ke kanan. Okey, kita tulis dahulu 4.28. Okey, jadi kita gerak ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi titik ni dekat sini. Okey, jadi ada ruang kosong tu kita letakkan sifar. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi apa nombor yang baru? Nombor yang baru ialah kita buat sini 4, kemudian ada 6 digit ni. So kita buat 4.280.000. Okey, ini dia untuk yang pertama. Dalam perpuluhan juta ni kita jadi nombor bulat. Cikgu tulis kecil saja, 4.280.000. Okey, sekarang kita nak tukar pula 3.1/5 juta. Okey, 3.1/5 juta juga kita akan darabkan dengan 1 juta untuk mendapatkan nombor bulat. Jadi kita tulis dulu 3.1/5. Okey, yang pertama sekali, oleh kerana ini ialah nombor bercampur, jadi yang pertama sekali kita asingkan dahulu. Kita asingkan maksudnya kita buat cerakin. 3 ni nombor bulat, jadi kita tulis sini 3 juta. Okey, jadi dia akan tambah 1/5 juta. Okey. Okey, oleh kerana 3 juta ni dah memang 3 juta, 3 juta. Jadi kita tulis je lah 3 juta kan. Okey, so tulis 3 juta. Cikgu rapatkan. Okey, cuma yang 1/5 juta saja yang kita nak darabkan dengan 1 juta. Sebab kita nak dapatkan nombor bulat. Okey, jadi kita nak buat macam mana? Kita darab 1 juta. Okey, kita tulis 1/5. Kita darab 1 juta. 1 juta. Cikgu rapatkan sikit Okay, so kita pemudahkan 5 ni dengan 10 saja. Jangan tengok sama banyak-banyak, kita tengok 5 dengan 10. 5 dengan 10 ni ada dalam sifar 5. Yang mana 5 ni ialah kita pemudahkan, dia ialah 1 kali 5. Manakala 10 ni ialah 2 kali 5. Okay, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 sifar ni kita salin semula. Okay, jadilah 1/5 juta ni ialah 200,000. 200,000. Jadi apa nombor bulat dia? Kita gabungkan. Okay, jadi kita gabungkan, kita jadi nombornya ialah 3.200.000. Okay, ini dia nombor 3.1/5 juta. Tapi cikgu tak nafikan ada murid yang boleh hafal 1/5 juta ni 200,000. Okay, jadi kita tulis nombor yang bawah ni
3,200,000. Okey, seperti biasa cikgu rapatkan sikit sebab cikgu perlukan ruang. Okey, jadi dua-dua dah nombor bulat. Okey, dua-dua dah nombor bulat, maka kita boleh lakukan operasi tambah dalam bentuk lazim. Jadi kita salin semula 4,280,000. Kita akan tambah 3,200,000. Okay, so kita gariskan. Okey. Dan seterusnya kita tambah. Sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar. Kemudian 8 tambah sifar 8, 2 tambah 2 4 dan 4 tambah 3 7. Maka kita dapatlah hasilnya iaitu 7,480,000. Okey, inilah dia nombor dalam jawapan dalam nombor bulat. Jadi soalan ni dia tak nakkan kita jawab sama ada dalam pecahan juta ataupun puluhan juta ataupun nombor bulat. So cikgu buat dalam nombor bulat. Andai kata kita nak jawab dalam perpuluhan juta, jadi apa kita buat? Kita ambil nombor bulat ni, kita bahagi 1 juta. Okey, cikgu buat yang selangkah kedua. So ini tak ada paksaan. Ini cikgu tulis sini atau. Atau ni maksudnya kita boleh pilih mana satu yang kita nak jawab. Okey. Tapi kena jawab nombor yang samalah. Jangan kita jawab tak sama, nanti salah pula. Dan kena pilih satu saja kaedah. Jangan satu saja jawapan. Jangan buat dua atau macam ni. Cikgu cuma nak tunjukkan macam mana nak tukarkan kepada perpuluhan juta. Jadi cara dia kita tulis dulu 7,480,000. Kita bahagi, cikgu rapatkan lagi sekali, bahagi 1 juta. Okey. Cuma macam biasa kita akan gerakkan titik perpuluhan, tapi nombor ni dia tak ada titik perpuluhan, maka kita wujudkan titik perpuluhan di kat belakang. Okey, kat belakang ni kita letak titik, ni letak sifar. Jadi oleh kerana bahagi, kita akan gerakkan ke kiri. Kalau ni darab, dia ke kanan. Ni ke kanan, ni anak panah. So kalau bahagi ke kiri, jadi berapa kali? Kita akan gerak berdasarkan bilangan sifar. Ada 5 sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 6. So 1, 2, ni 3, 4, 5 dan 6. Maka titiknya berubah. Jadi kita terus dapat jawapan dalam perpuluhan juta, iaitu 7,48 juta. Okey, sifar ni tak ada nilai. So 7,48 juta. Okay, inilah dia cara-cara untuk mendapatkan dalam perpuluhan juta. Tapi kehendak soalan tak nyatakan mana satu yang kita nak. Okey, ini dia cara-cara menjawab soalan 1 Roman. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2 Roman. 7 1/10 juta tambah 370,000 tambah sifar perpuluhan 83 juta. Okey, kat sini ada 3 jenis nombor. Pertama dalam pecahan juta, kedua dalam nombor bulat dan yang ketiga dalam perpuluhan juta. Okey, cikgu bulatkan dua nombor ini yang mana kita perlu tukarkan kepada nombor bulat. Cikgu cadangkan kita tukarkan semua dalam nombor bulat. Tapi yang dekat tengah-tengah ni memang sudah sedia ada nombor bulat, jadi tak perlu tukar. Okey, kalau kita lihat seperti soalan pertama, cikgu tukarkan perpuluhan kepada nombor bulat. So sama juga soalan ni, dia memanglah soalan ni ke depan ni pecahan, tapi tak salah kalau kita nak tukar perpuluhan dahulu. Okey. Jadi yang pertama, ambil nombor perpuluhan sifar perpuluhan 83. Kita akan darab dengan 1 juta untuk kita dapatkan dalam dia tak detect kejap semula. Okey, semula. Okey, darab padam balik. Padam. Dia tak boleh padam kejap.
Okey, kita padam. Okey, kita salin semula. Okey, sifar perpuluhan 83 kita akan darab 1 juta. Okey, seperti biasa untuk mendarab perpuluhan, dia darab dengan 1 juta, dia boleh gerakkan titik perpuluhan dengan kiraan cepat, maka kita gerakkan saja titik perpuluhan ini ke kanan. Okey, kita salin dahulu. Okey, cikgu perlukan ruang sikit, so cikgu rapatkan 83 ni. So kita gerak berapa kali? Kita gerak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebab ada 6 sifar. Kemudian kita akan gerak ke kanan sebab operasi darab. Jadi gerak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ni kita tak ujung. Kemudian ada ruang kosong ni kita letak sifar dekat atas. Dia letak ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka kita dapatlah nombornya dalam bulat, nombor bulat iaitu 830,000. Okay, jadi kita dah tukar dah sifar perpuluhan 3 ni iaitu nombor bulatnya 800,000. Okay, sekarang kita nak tukar pula 71/10 juta ni, pecahan juta ni kepada nombor bulat. Konsepnya sama juga, kita kena darabkan dengan 1 juta, tapi pecahan saja. Oleh kerana 71/10 ni nombor bercampur, jadi kita kena asingkan dahulu. Okey. Jadi kita tulis dulu 71/10 ni kita kena asingkan nombor bulat dengan nombor pecahan kita panggil. Okey, so 7 ni ialah 7 juta. Okey. Kemudian kita akan tambah 1/10 juta. Okay, jadi 7 juta ni memang 7 juta macam cikgu cakap tadi. Kita lihat soalan satu Roman. Jadi 3 ni 3 juta. So kita tulis 3 juta. Jadi 7 ni 7 juta. Sama juga kita tulis 7 juta. 7 juta. Yang kita nak darab dengan 1 juta ialah 1/10 ni. Jadi kita buat macam mana? 1/10. Tulis sini 1/10. Kita darab 1 juta. 1 juta. Okey, sekiranya ada sifar yang berpasangan ni, dia lebih mudah sebab kita boleh pemudahkan, potong saja sifar, terus dapat nombornya iaitu 100,000. Maksudnya 1/10 ni ialah 100,000. Okey, 100,000. Ni 1 juta semula. Okey, ini 100,000. Jadi dua nombor ni kita gabungkan, kita menghasilkan 7,100,000. 7,100,000. Okay, inilah dia nombor bulat untuk 71/10. Jadi kita tulis sini 7,100,000. Okay, sekarang kita lihat tiga-tiganya sudah dalam nombor bulat. Maka kita akan tambah bentuk lazim. Cuma kat sini cikgu ada pembetulan, bukan 800,000 tapi 830,000. Ni kan 330, so tulis sini 830,000. Okay, jadi kita tambah. Okay, kita tulis dulu 7,100,000. Nombor kedua 370,000. Dan nombor ketiga 830,000. Okay, kita tambah. Okay, sifar tambah sifar semua ni sifar. Sifar tambah 7 tambah 3 dapat 10. Jadi sifar kat atas, 1 dekat atas, sifar kat bawah. Kemudian 8 tambah 3 tambah 1 tambah 1. Ataupun 8 tambah 5 terus pun boleh. Kita tambah 1-1 pun boleh. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 1, 12. 12 tambah 1, 13. Jadi 3 dekat bawah, 1 dekat atas. Kemudian 7 tambah 1 kita dapat 8. Jadi inilah dia hasilnya iaitu 8,300,000 dalam nombor bulat. Andai kata kita nak dah jawab dalam perpuluhan juta, jadi kita tukarkan kepada perpuluhan juta dengan kita
membahagi 1 juta. Okay, so kita tulis balik. Ini cikgu tulis macam biasa, macam sebelum tadi. Cikgu tulis sini atau. Atau ni maksudnya awak boleh pilih mana satu yang awak lebih selesa. Okay? Ataupun kehendak cikgu, dekat mana yang cikgu nak. Cikgu nak jawab nombor bulat ke cikgu nak dalam perpuluhan juta. Okay? Jadi kita tulis ni 8 juta 300 ribu. Caranya kita bahagi 1 juta. Okay, cikgu rapatkan sikit. So, kita nak bahagi, kita boleh gunakan kaedah cepat dengan menggerakkan titik perpuluhan. Tapi nombor ini ialah nombor bulat. Jadi, seperti biasa, kita tambah titik dekat ujung. So, tulis ni 8, 3, sifar, 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 sifar. Kita letak titik, letak sifarnya ni pun boleh. Dan kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 6 kali. Jadi kita gerak 1, 2, digerak antara nombor 3, 4, 5 dan 6. Maka kita dapat titik dekat ujung tu. Jadi hasilnya yang terakhir iaitu 8,3 juta. Okay, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 2 Roman. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan ketiga. Sifar perpuluhan 93 juta tambah 65,000 tambah 6 7/10 juta. Okay, seperti sebelum ini, ketiga-tiga jenis nombor ini berbeza. Yang pertama dalam perpuluhan juta, yang kedua dalam nombor bulat, yang ketiga dalam pecahan juta. Jadi cikgu bulatkan dua nombor ni, sebutan ni yang kita perlu tukarkan kepada nombor bulat. 65,000 memang sedia ada dalam nombor bulat, jadi kita tak perlu tukarkan. Okey, seperti soalan sebelum ni, kita tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat dengan kaedahnya dengan kita mendarabkan dengan 1 juta. Jadi kita ambil nombor ni, sifar perpuluhan 93, kita akan darab 1 juta. Jadi kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okey, so kita tulis ni sifar perpuluhan 93. Bila soalan ini darab, kita boleh gerakkan ke kanan sebab dia ada sifar dekat belakang ni. Dia nombor sejuta, 10, 100, semua tu kita boleh gerakkan ke kanan. Tetapi bergantung kepada bilangan sifar. Okey, ada 6 sifar, so 6 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, titik dekat sinilah. Okey, so letak sifar je ni. Okey, jadi titik dekat ujung, jadi ada ruang kosong ni, kita letakkan sifar dekat belakang. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya atau nombor yang baru ialah 930,000. Okey, ini dia yang pertama. Jadi kita tulis sini 930,000. Okey, seterusnya kita nak tukar pula nombor bercampur 6, 7, 10 ni, pecahan juta ni kepada nombor bulat. Jadi kaedah pun sama, kita nak darabkan dengan 1 juta. Cuma kita perlu cerakinkan dahulu. Okey, jadi kita tulis dahulu. Tulis 6, 7/10. Okey, kita lihat sini ada nombor bercampur. Jadi kita asingkan 6, 7/10 ni bermaksud 6 juta kita tambah dengan 7/10 juta. So 7/10. Ini pun sebenarnya ada juta. Okey. Jadi 6 juta ni kita sedia maklum memang 6 juta, cuma kita tukar dalam bentuk digit, dia ada 6 sifar macam ni. Okey. Okey, sekarang kita nak tukarkan 7/10 juta ni kepada nombor bulat. Jadi kaedahnya ialah kita darabkan dengan 1 juta. Jadi tulis ni 7, 10/10 darab 1 juta. Okey, seperti soalan 2 tadi, ada sifar yang boleh dipermudahkan. Satu sifar kita potong, satu sifar kita potong. Dia jadi 7 ni per 1. Jadi kalau per 1 kita darabkan. Okey, mesti ada orang tanya kenapa kena darab? Sebab nombor ni lah 7.
Tadi tak darab cikgu. Tadi tak darab sebab ada nombor dia 1. 1 darab 1 memang 1 lah. Okey. Tapi bila nombor ni 7 darab 1 dia jadi 700 kan. Ni 700,000 Ada orang hafal kalau per 10 100,000. Kalau 7 per 10 700,000. So 7 per 10 ni 7 ni dia darab 100,000 dia jadi 700,000. Okay, kemudian kita boleh gabungkan dengan yang atas ni, maka kita dapatlah hasilnya 6,700,000. Okay, kita dah tukarkan dua-dua nombor ni. Okay, ni kita salin balik 6,700,000. Okay, bila semuanya sudah dalam nombor bulat, maka kita boleh lakukan penambahan terus dalam bentuk lazim. Jadi kita salin dahulu nombor di depan 930,000. Okey, 930,000. Kemudian 65,000 dan 6,700,000. Kita pulanglah, kita nak susun macam mana nombor ni. Kalau kita nak salin macam ni, nombor dia jadi macam tak samalah, macam yang atas ni kecil, nombor kecil, nombor besar macam tu kan. Tapi kalau kita nak letak 6 juta dekat atas pun tak ada masalah. Yang penting kita salin nombor yang betul. Okey. Jadi cikgu tengok, semak semula betul. Okay, sekarang kita lakukan penambahan. Jadi kita tambah sifar ni, tambah sifar semua sifar. Sifar 5 tambah sifar jadi 5. 6 tambah 3 9. Kemudian tambah sifar jadi 9 juga. 9 tambah 7 kita dapat 16. Dan 6 tambah 1 7. Jadi inilah dia hasilnya, iaitu 7,695,000 dalam nombor bulat. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk pula bagaimana nak menukarkan kepada sebutan perpuluhan juta. Sebenarnya kita dah jawab dah soalan ni, tapi kalau cikgu kamu nakkan dalam perpuluhan juta, jadi kita kena ambil nombor ni, kita salin semula, kita kena darabkan dengan, bahagikan dengan 1 juta. So 7695 sifar, kita kena bahagi 1 juta. Okey, kita boleh gunakan kaedah cepat yang mana kita gerakkan titik perpuluhan, tapi nombor ini ialah nombor bulat. Jadi kita cuma salin semula nombor ini dan seterusnya kita letakkan titik di belakang dan tambah sifar. Dia jadi perpuluhan. Seterusnya kita akan guna kaedah cepat menggerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 6 kali sebab ada 6 sifar dan gerak ke kiri sebab operasi bahagi. Atas ni dia ke kanan kan sebab operasi darab. Jadi ke kiri sebanyak berapa kali? 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka kita dapatlah hasilnya iaitu 7,695 juta. Okey. Jadi sifar kat belakang ni kita tak perlu salin sebab dia tidak membawa nilai. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan 3E yang mana cikgu tunjukkan juga kaedah menukar kepada perpuluhan juta. Sekiranya soalan nakkan tapi secara umumnya soalan tak nak kita tak bertanyakan secara khusus yang mana dia nak jawab dalam perpuluhan juta atau kita panggil nombor bulat. Maka dengan itu tamatlah sudah soalan celik minda kita pada hari ini untuk tajuk tambah nombor bulat bagi muka surat 27 untuk soalan 1E. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.